Pertama, bila dengar cerita Nabi Isra Mi'raj, pertama adalah golongan yang beriman 100%. Siapakah golongan tu? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Masa tu, Nabi tengah bagi ceramah tu, Saidina Abu Bakar tak ada. Ada orang pergi lari, pergi kat pintu rumah Saidina Abu Bakar. Ketuk-ketuk-ketuk. Abu Bakar, kau kena tahu satu benda ni. Apa dia? Muhammad buat hal. Apa dia? Dia bagi tahu, dia pergi Masjid Al-Aqsa, dia naik ke langit, dia turun balik dalam masa satu malam. Malam semalam, settle semua. Apa kata Saidina Abu Bakar? Kalau Muhammad sebut yang lagi dahsyat daripada itu pun, aku percaya. Sebab tu Saidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Cerita Nabi itu menguatkan lagi keimanan sahabat. Kedua, ada di kalangan mereka yang dengar cerita Nabi, mereka murtad. Ish, tipu sangat ni, mengarut sangat ni. Dan ada juga golongan yang ketiga, semakin membenci dan membenarkan dakwaan Nabi ni memang gila. Okey, kenapa Nabi kena singgah Masjid Al-Aqsa? Sebab ada orang tanya Nabi, wahai Muhammad, kalau betul lah kau memang singgah Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke langit, kami ni pernah pergi Masjid Al-Aqsa. Ceritakan kat kami, berapa tiang yang ada? Macam mana Masjid Al-Aqsa? Dan waktu tu, Allah telah ilhamkan Nabi cerita sebiji-sebiji keadaan dekat Masjid Al-Aqsa tu, sehingga kan buatkan orang yang dengar tu, dia mengakui betul itulah di Masjid Al-Aqsa sebab kami pernah pergi. Kalau Nabi tak pernah singgah, macam mana Nabi nak bagi bukti? Sebab langit pertama sampai ke-7 mana ada manusia pernah pergi, tapi Masjid Al-Aqsa orang pernah pergi. Itu reason pertama.